Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya tentang solat tarawih. Macam mana sekiranya imam ni dia terlebih rakaat dalam solat tarawih lah. Iaitu imam ni dia buat 3 rakaat. Bagaimana dengan makmum? Adakah mengikut imam lebih afdal ataupun terus mufaraqah? Baik. Soalan yang sangat baik dan memang selalu berlaku dalam solat tarawih. Hukum asal solat tarawih ialah solat sunat malam dalam bulan Ramadan yang dilakukan 2 rakaat 1 salam. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, solat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Hadis maksudnya setiap 2 rakaat mesti bagi salam. Jika imam ini terlebih rakaat jadi 3 rakaat tanpa duduk tahiyat akhir, ini bermaksud imam tu telah tersalah kerana menyalahi kaifiat solat malam. Apa yang perlu dilakukan adalah makmum di belakang, langkah yang betul adalah jika makmum sedar ketika itu ketika imam bangun untuk rakaat yang ketiga, makmum hendaklah menegur imam dengan cakap, bagi lelaki subhanallah, bagi perempuan tepuk di belakang tangan, bagi isyarat, sebagai isyarat, sekadar tepuk di belakang tangan, di belakang ini, kan, di belakang. Jika imam tetap teruskan juga rakaat ketiga, di sini ada 2 keadaan. Pilihan yang selamat adalah makmum tidak ikut imam pada rakaat ketiga. Makmum duduk tahiyat akhir dan bagi salam. Niat mufaraqah, iaitu berpisah daripada imam. Kerana tidak boleh sengaja menambah rakaat dalam solat yang memang ditetapkan 2 rakaat sahaja. Adakah boleh? Jadi soalan dia, adakah boleh kita ikut imam sampai 3 rakaat? Tak boleh. Jika kita tahu itu adalah salah, itu adalah 3 rakaat. Kaedah fiqh, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah, iaitu menambah rakaat dengan sengaja dalam solat yang sudah cukup 2 rakaat adalah satu kesalahan. Jika makmum ikut juga sebab tak tahu, jika tak tahu, hukum solatnya adalah sah kerana jahil. Kalau tahu, solat itu terbatal. Tetapi jika sebab apa, dia menambah rukun, tetapi bila sudah tahu, tidak boleh lagi ikut jika perkara sama berlaku. Wallahu a'lam.